siapakah Nabi yang diuji juga tentang ikhtiar zuriat ataupun TTC. Ketika mana kisah Nabi Ibrahim, juga ketika mana Nabi Ibrahim belum lagi dikurniakan zuriat bersama dengan isteri dia yang pertama Siti Sarah. Dan akhirnya apabila Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan isterinya Sayyidatina Hajar, dikurniakan cahaya mata iaitu Nabi Ismail, dan akhirnya Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah dikurniakan zuriat bernama Ishaq, iaitu seorang Nabi juga yang bersama-sama dengan juga Nabi Ismail. Kedua-duanya berketurunan daripada Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim telah lanjut usia dan juga Siti Sarah juga telah lanjut usia. Begitulah perjuangan Nabi-Nabi juga diuji untuk TTC, dikurniakan zuriat ketika mana mereka telah lanjut usia dan mereka tidak pernah putus asa untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga cerita ini, kisah ini juga menjadi tauladan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pasangan suami isteri yang sedang berikhtiar zuriat. Jangan pernah putus asa, ikhtiar daripada rohani dan jasmani. Insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah. Dapat sesuatu, cuba komen. Assalamualaikum.